Senang lah tu. Okay, kali ni tema kita adalah Al-Quran. Apakah surah yang paling panjang dalam Al-Quran? Balik. Surah Baqarah. Tolong pantas. Macam nak tak ada yakin dengan musuh makin lambat. Soalan yang kedua, surah apakah yang menceritakan sabar tentang tentera bergajah? Alvin. Okey, dah. Surah apakah yang bermaksud semut? An-Naml. Betul. Sayang. Betul. Okay, soalan keempat. Usri. Surah apakah yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa mencari Nabi Khidir? Surah Kahfi. Betul. Hampa tahu lah, saya tahu lah. Kami sekali kot. Berhenti sekejap. Tunggu Sat. Sementara tunggu soalan lain, kepada sesiapa yang mencari package ke Indonesia, suka air travel, suka ambil pemandangan yang lawa-lawa, boleh ke bio kami ada juga package ke Indonesia pada tarikh ini. Harga bermula untuk ke Jakarta Bandung RM2,150 sahaja. Jemput datang ke pejabat kami di Jalan Gangsa, Al-Star, Kedah. Jom kita ke next soalan. Potongan ayat daripada surah apakah yang dibaca oleh adik Sayyidina Umar sehingga menyebabkan Sayyidina Umar tersebut? Surah Taha. Betul. Surah apakah yang tiada padanya ayat basmalah? Taha. Apakah surah yang terdapat padanya ayat la tahzan innallaha ma'ana? Betul. Okey, soalan terakhir. Potongan ayat dalam surah manakah yang membenarkan seorang lelaki berkahwin sehingga 4 orang wanita dengan syarat berlaku adil? Surah Nisa. Betul. Laju mana tu? Habis. Nak lagi. Nak lagi ke? Aduh. Dia dah. Ni sama buat order masing-masing. Kalau ada dah.